Kita bakar nugget dulu, lepas tu kita buat puding roti. Masuk kat dalam. Suhu nak berapa? Cantik guna suhu 185. Lepas tu kita bakar, tengah goreng nugget. So ni kita tengah gunakan dia, functionnya sebagai air fryer lah. Tadi Cantik bakar nugget. Korang boleh tengok hasil nugget. Okey, nugget yang kita goreng selama 10 minit menggunakan suhu 180. Rangup. Sekarang kita akan masukkan kita punya puding roti. Sini. Nampak dia ngam-ngam untuk saiz loyang saiz 8 inci. Okey, tutup. Bila kita tutup dia baru menyala. Jadi bila mana korang yang ada anak, tiba-tiba anak korang buka, mesin ni akan automatik padam. Okey. Lepas tu kita akan set suhu kepada 190. Kita bakar selama 25 minit. Okey, start.